Ada. Umpan. Yo, dah bergerak-gerak. Wek. Ni. So ni nama dia jangkau putus-putus. Sebab apa? Sebab dia putus lah. Ni nipah tak nampak sangat. Nipah 17. Jangkau. Ni jangkau putus, ni jangkau tak putus. Macam. Okay, let's go. Kita tengok. Oh, umpan, urat, beruat. Dapat urat ya. Yo. Hidup ke tak ni? Hidup. Dia kenyang sangat kot. Jom kita pergi tengok dekat dalai. Dalai. Udeh seekor. Oh, ada octopus. Comel doh. Oh. Dalam masuk tangan, okey. Mudah. So, ada apa? Udang, tali, semua ada tau. Ni yang dah siap-siap pack punya. Ni. Ni yang siap-siap frozen punya. Satu pack RM4, 3 pack 10. Ada sotong gurita, kerang darah, ikan selayang. Semua ni boleh buat mancing ni. Yang sotong gurita. Oh, ni boleh tengok. Ni yang dia belum packing lagi. Comel. Panjang weh. Panjang gila. Bergerak tu. Comel. Ni apa? Ni udang. Udang seekor RM1. Banyak juga dia jual. Dia jual kacang. So, kalau korang nak pergi, korang boleh datang kat kedai ni. Kedai ni semua ada. InsyaAllah dah. Semua ada. Okay. Pompon pasir pun ada RM7. Pompon pasir pun ada juga kat sini. Nanti udang lumpur sini kecil sikit kot. Dia banyak lah yang seekor RM1, 2. Kedai dia tak besar. Dia banyak orang. Okay, korang kena datang hari Ahad sampai Khamis je. Okay. Tak? Jumaat. Oh, tu ada Jumaat, Sabtu, Ahad, Khamis. Oh, tak tengok. Hari-hari. Sebab baca macam Ahad, Khamis 8-12 malam. Jumaat tu tak pasal. Aku ni edit balik. Dia nampak macam ada cuti sebenarnya tak ada. Diorang buka Jumaat, Sabtu 24 jam. Ahad, Khamis yang tak 24 jam. Itu cerita dia. Anak sekolah. So kena settle budak sekolah dulu. Kedai ni memang senang gila nak cari. Kedai dia kat sini. Okay. Kat sini. Parking pun besar weh. Parking pun besar. Senang nak cari. Okay. Sini signboard dia. Korang waste je tu Sekolah menengah Kampung Gelam. SMK Kampung Gelam, Melaka. Melaka yo. Nanti kita sambung kat vlog yang lain. Bye.